Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kata majmuk, bebas, kiasan dan terbitan. Kumpulan saya terdiri daripada diri saya sendiri iaitu Ainur Iman binti Muhammad Nazri. Saya Atika Amira binti Ahmad Farid Tirmizi. Saya Farah Atila binti Asmadi. Saya Cik Anis Raya binti Cik Husin. Okey, pengenalan. Okey, pemajmukan ni merupakan satu proses yang menggabungkan dua perkataan atau lebih untuk membentuk kata baharu yang berfungsi dalam satu unit dan tidak boleh dipisahkan sama ada dalam ayat maupun frasa. Termasuklah apabila dikedepankan keseluruhan binaannya. Okey, kata majmuk ni mempunyai makna baharu yang berbeza daripada makna asal perkataan pembentukannya. Kata majmuk juga tidak boleh disisipkan perkataan lain di antara kata majmuk tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas ni terdiri daripada dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Maksudnya kat sini, kata majmuk bebas ni dia merupakan gabungan dua kata dasar yang digabungkan untuk membentuk perkataan baharu. Tetapi ditulis secara terpisah. Seterusnya. Okey, ini merupakan contoh kata majmuk bebas iaitu hari raya, rumah sakit, dewan makan, bilik darjah, rentan, ruang tamu dan lain-lain. Seterusnya kita pergi kepada kata majmuk terbitan. Okey, kata majmuk ni dia boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan. Okey, kata majmuk ni dia menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan apabila kata majmuk tersebut berfungsi sebagai satu makna yang mantap. Okey, imbuhan biasanya dikenakan kepada seluruh kata majmuk dan bukannya pada salah satu unsur sahaja. Proses penyembuhan ini membolehkan kata majmuk berubah fungsi ataupun golongan kata serta digunakan secara lebih meluas di dalam ayat. Okey, kita tengok apabila imbuhan digabungkan dengan kata majmuk. Okey, apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan dan akhiran sahaja, ejaannya akan terpisah. Okey, sebagai contoh, campur aduk. Apabila campur aduk menerima imbuhan perkataan campur aduk ini tidak akan bergabung. Okey, contoh lain ialah ambil alih. Menerima imbuhan me. Okey, so jadi perkataan ambil alih itu tidak menjadi dalam satu perkataan. Okey, seterusnya. Okey, apabila kata majmuk menerima imbuhan apitan, maka ejaannya akan tercantum. Okey, sebagai contoh, urus niaga. Urus niaga kata dasarnya adalah jarak. Apabila menerima imbuhan, dia akan menjadi rapat. Contohnya, mengurus niagakan. Mempunyai imbuhan apitan, dan kan. Okey, Seterusnya kata majmuk kiasan. Kata majmuk kiasan ni terdiri daripada dua kata dasar yang membentuk peribahasa atau simpulan bahasa. Kata majmuk kiasan ni digunakan untuk menyatakan sifat atau memberi kesan emosi dan dramatik dalam percakapan atau penulisan. Secara ringkasnya, kata majmuk kiasan ni ialah gabungan dua kata dasar dan dia digunakan dalam simpulan bahasa. Contoh kata majmuk kiasan yang pertama ialah anak emas. Maksudnya ialah anak kesayangan yang diberi layanan istimewa. Yang kedua, makan angin. Maksudnya pergi bercuti atau bersia-sia untuk bersantai. Yang ketiga, pilih kasih. Iaitu maksudnya memberi layanan istimewa kepada orang tertentu dan mengabaikan yang lain. Ini merupakan contoh-contoh kata majmuk kiasan yang lain. Seterusnya kita masuk kepada isu kata majmuk yang sering kita jumpai.
Yang pertama, isu kata majmuk bebas, iaitu ejaan kata majmuk bebas sering menjadi isu kerana ramai yang salah menulis atau menggabungkan perkataan yang sepatutnya dipisahkan. Contohnya perkataan terima kasih. Ramai yang silap eja terima kasih tu secara rapat. Lepas tu terdapat kekeliruan maksud kerana sebahagian pengguna bahasa kadang-kadang salah tafsir maksud literal gabungan perkataan. Contohnya perkataan kereta api, terdapat segelintir yang berfikir kereta api itu adalah kereta yang berapi. Sebenarnya kereta api itu adalah kereta yang berada di atas landasan. Seterusnya, kurangnya latihan dan pendedahan menyebabkan murid atau pengguna bahasa sukar menggunakan kata majmuk bebas dengan tepat dan dalam ayat. Salah guna kata majmuk bebas dalam penulisan kreatif atau akademik boleh menukar maksud ayat dan juga menjadikan ayat itu kelihatan kurang tepat. Seterusnya, kesalahan isu kata majmuk kiasan. Kekeliruan antara maksud simbolik dan literal menyebabkan murid sukar memahami kata majmuk kiasan. Contoh kata majmuk kiasan ialah hati batu. Ramai yang tak faham apa maksud hati batu. Ada yang fikir batu tu mempunyai hati. Lepas tu, penggunaan kata majmuk kiasan dalam karangan atau sastra sering tersalah guna yang boleh menjejaskan maksud ayat. Kurangnya pendedahan kepada konteks kata majmuk kiasan dalam bahan bacaan menyebabkan kesalahan berlaku. Jadi ini contoh kata majmuk kiasan iaitu hati batu, lautan ilmu dan juga langit negara. Seterusnya isu yang terakhir iaitu isu kata majmuk terbitan. Isu yang timbul adalah kata majmuk yang menerima imbuhan awal atau akhir biasanya dieja terpisah. Contohnya berterima kasih. Ini seperti saudari Ain katakan tadi, kalau imbuhan awal dan akhirat eja secara terpisah. Manakala kalau imbuhan tu datang secara apitan, ejaannya mestilah rapat. Jadi sering berlakunya kekeliruan sama ada kata majmuk itu perlu dieja dirapatkan atau dipisahkan. Okay. Seterusnya, silakan Farah. Okay, sebagai kesimpulan, kata majmuk bebas, kiasan dan terbitan adalah elemen penting dalam bahasa Melayu. Jadi, dengan memahami perbezaan antara ketiga-tiganya, membolehkan kita menggunakan bahasa dengan tepat, kreatif dan berkesan. Isu yang timbul seperti salah tafsir, kekeliruan dan kurang latihan boleh diatasi melalui pendedahan berterusan, latihan interaktif dan penggunaan contoh yang jelas dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, penguasaan kata majmuk dapat memperkayakan komunikasi serta membina keyakinan dalam penggunaan bahasa. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Sekian, terima kasih.